Ini adalah durian Siam Lo. Durian pertama yang berjaya dihasilkan dari kacukan menggunakan teknik perdebungaan silang antara duri hitam dan musang king. Baka hybrid Siam Lo dari kacukan durian duri hitam dan musang king ini dihasilkan oleh master breeder dari Thailand yang bernama Kitty Chantavisut, pemilik ladang Chantavisut Garden di Chantaburi, Thailand. Beliau mula berjaya menghasilkan benih pada tahun 2021 selepas gagal beberapa kali untuk dapatkan benih yang berkualiti. Pokok Siam Lo mula mengeluarkan buah pertama pada tahun 2024. Namun, kualiti buah seperti warna kuning durian dan kualiti daging buah durian tidak memuaskan. Ini perkara biasa kerana pokok baru menghasilkan buah untuk pertama kali dan untuk baka baru ini, ia hanya mengeluarkan hanya 1 biji buah sahaja pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, pokok baka hybrid ini mula mengeluarkan buah yang banyak berbanding sebelum ini hanya 1 biji sahaja. Kitty mengatakan, buah generasi kedua ini mempunyai haruman yang lembut. Isi pula mempunyai warna kuning gelap seperti induk ibu, iaitu durian duri hitam. Tekstur isinya pula mempunyai ciri induk ayah, iaitu durian musang king. Rasa manis pula lebih kuat berbanding duri hitam dan kurang sedikit berbanding musang king. Yang paling menarik, ia mempunyai ciri ulas buah musang king, di mana bijinya kesep, iaitu nipis dan kecil, yang membuatkan isinya lebih tebal berbanding durian yang lain. Namun, durian Siam Lo masih jauh perjalanan untuk menjadi durian komersil, walaupun mempunyai ciri unggul dari 2 durian, paling menjadi buruan penggemar durian di dunia. Faktor seperti kualiti buah untuk ekspor, ketahanan pokok, produktiviti penghasilan buah dan permintaan pembeli perlu diambil kira untuk komersilkan durian Siam Lo. Jika pokok durian Siam Lo mempunyai ketahanan seperti duri hitam dan kualiti buah seakan musang king, pastinya Siam Lo mampu bersaing dengan baka durian premium yang lain untuk pasaran lokal atau antarabangsa. Teknologi pertanian Thailand sememangnya jauh meninggalkan negara sekeliling mereka. Bahkan Thailand juga pada tahun 2025 telah mengeluarkan dan mengekspor durian duri hitam dan durian musang king ke Malaysia, Indonesia, Singapura dan China.